episod episod pertama musim ketiga. Musim ketiga. 5 Disember 2005. Awak kira tahun pertama lah bersamamu ya? Kira tahun pertama. Masa tu kecil lagi lah. Masa tu saya tingkatan 2. Tingkatan 2. Okey, sekarang kalau dilihat semalam dah bermula kan kem remaja ni kan 9 hari bulan, hari ni hari kedua dan hari ketiga. Apa yang dah awak pelajari di sini? Macam-macam, kenali diri, dapat kenal ramai kawan-kawan kat sini, mendengar pelbagai ragam dan orang kata apa, kenal seluruh negeri kat sini lah. Perangai semua. Seronok jugalah buat kawan ya? Seronok. Apa antara pengalaman yang saling bertukar antara awak dan kawan-kawan? Pengalaman, idea lah. Idea, lepas tu kongsi kisah hidup. Itu je lah. Jadi all the best kepada Nabihan ya. Nanti harap-harap dapatlah menjadi medical assistant yang bagus. Awak kumpulan mana? Saya kumpulan kereta api rosak. Kereta api rosak. Kereta api rosak kena buat apa? Kena dukung orang Tak, cuma kena buat suara. Macam bunyi kambing ataupun bunyi kucing. Oh, okey. Jadi seorang ni ditutup matanya? Ditutup mata, lepas tu kena ada belon kat kaki. Alamak. Okey, itu agak sukar. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Nabihan. Okey, mereka ni akan memulakan aktiviti pada bila-bila masa saja. Mana saya cari Datuk Sri Farid sedang berada bersama-sama. Datuk Sri Farid, awak kata sedang seronok berbicara dengan para peserta. Okey, ini mereka yang turut bekerjasama, berkolaborasi untuk program Kamera Remaja ini. Ada kaki tangan UTM, ada kaki tangan MyTV3 dan macam-macam lagi untuk memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar. Datuk Sri nak mulakan tiupan whistle untuk memulakan permainan mereka ini. Ya. Okey, yang lain bersedia? Ya, bersama-sama dengan Profesor Dr. Muhammad Tajuddin. Okey, silakan. 1, 2, 3. Okey, maka bermulalah permainan aktiviti riadah di sebelah pagi ni Kem Remaja bersamamu. Datuk Sri, kalau saya boleh tanya sikitlah tentang cetusan idea untuk melaksanakan Kem Remaja bersamamu ni. Kita telah memulakan rancangan bersamamu ni dari tahun 2005 dan alhamdulillah ia masih kekal menjadi top 10 program di Malaysia ni dan menerima sambutan dan sumbangan yang begitu banyak. Alhamdulillah lah ya Eli. Dari pada kami apa yang kita boleh buat lagi dari selain daripada sumbangan dan derma. Jadi kita rasa yang penting ialah pengkhususan kepada kanak-kanak pula sekarang apa yang kita patut beri pada mereka, mengajar kepada mereka, dan inilah yang antara idea-idea yang kita akan lakukan untuk kanak-kanak atau anak-anak dari keluarga bersamamu yang bernasib baik ini. Dan saya rasa melihat daripada aktiviti yang semalam dan hari ini, alhamdulillah sambutannya begitu bagus ya Prof, dan kita akan teruskan lagi lah berbagai-bagai aktiviti menumpu pengkhususan kepada anak-anak keluarga program bersamamu. Okay, dan ini apabila dilaksanakan dengan mendapat sambutan yang begitu menggalakkan, apatah lagi kerjasama ataupun kolaborasi daripada pihak UTM, adakah kita akan menyaksikan lebih banyak program sebegini? Oh, memanglah. Saya sangat berterima kasih dengan pihak UTM dan juga penderma yang memberi sumbangan untuk menjayakan program ini seperti Bank Islam, Beras Faiza, Permata Hijrah dan beberapa lagi lah. Dengan sumbangan mereka inilah kita akan membuat banyak lagi aktiviti, mungkin dengan universiti lain, kerana UTM telah memberi idea supaya mereka banyak lagi IPT yang sanggup memberi sumbangan kepada anak-anak bersama ini. Okey, terima kasih banyak Datuk Sri. Terima kasih. Dan kita nak bersama dengan pihak yang memberikan kerjasama yang cukup boleh dianggap di luar dugaan jugalah. Profesor Dr. Muhammad Tajuddin Ninggal, Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Mahasiswa dan Alumni UTM. Terima kasih kerana sudi memberikan kerjasama. Okey, terima kasih Ali. Dan kita juga bagi pihak UTM mengucapkan ribuan terima kasih kepada khususnya TV3 yang dapat sama-sama datang ke kampus kita di UTM International Campus ini bersama-sama dengan para penderma yang lain, Beras Faiza, Yayasan Pelajaran Mara dan sebagainya. Jadi ini merupakan salah satu usaha di bawah tanggungjawab sosial kita. Kita ada USR, University Social Responsibility punya unit, yang juga merupakan unit yang pertama, saya rasa the only USR unit di kalangan semua IPT di Malaysia. Itulah saya pun kali pertama dengan USR ni. Yes. Biasa CSR ya. So ini juga merupakan